Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ta'alum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wa ifada wa istifada wa hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bertiga jalla mardati wa qurbi wa zawabi ikhlasun niyyah fi qawli wa la amal lillahi ta'ala rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin amin. Telah berkata pengarang kitab Summa'lam. Summa'lam. Kita sambung lagi pada perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu pada ba. Summa'lam annal ba. Jadi pengarang kitab kata Summa'lam. Syekh Baijuri kata, Ibrahim Baijuri kata, ketahuilah. Kemudian ketahuilah annal ba'a fil basmalati, bahawa ba pada lafaz bismillah tu imma li musahabati, sama ada untuk musahabah, penyertaan, iaitu penyertaan dengan maksud beserta dengan bismillahirrahmanirrahim macam tu. Ala wajhi tabarruk, atas jalan mengambil berkat, dengan berkat bismillahirrahmanirrahim. Au lil isti'anah kazalik, ataupun boleh juga ba tu kita nak maknakan dengan isti'anah, ba lil isti'anah, iaitu isti'anah maksudnya apa? Pemohon pertolongan, memohon tolong. Kazalik, mohon tolong dengan mengambil berkat juga. Jadi ba ni boleh dua lah, boleh kita maknakan di musahabah. Ba pada lafaz bismillahirrahmanirrahim tu, pada basmalah tu boleh kita namakan ba isti'anah ataupun ba musahabah. Wala mani'a minal isti'anah bi ismihi ta'ala kama yusta'anu bi zatihi. Sebagaimana tidak ditegah, la mani'a, tidak ditegah kita untuk minta pertolongan dengan nama Allah Ta'ala. Dia kata tiada tegahan kita nak minta tolong dengan nama Allah Ta'ala. Seperti mana kita minta tolong dengan zat Allah. Boleh kita nak minta tolong pada zat Allah, boleh juga kita minta tolong pada nama. Kira tawassul lah. Okay. Wal aula ja'luha lil musahabah. Lepas tu dia kata lagi, tapi yang lebih aulanya, wal aula, yang lebih utamanya kita jadikan ba tu ba lil musahabah. Ba musahabah, bukan ba isti'anah. Lianna ja'alaha isti'anah fihi isa'atul adab. Kerana apa? Kerana kalau kita jadikan ba tu sebagai ba isti'anah, maka kat situ dia kata ada unsur kurangnya beradab, kurang adab lah. Maksudnya minta tolong, mintalah pada zat Allah terus, bukan pada nama lah. Jadi boleh je, tapi yang lebih aulanya kita jadikan ba tu ba lil musahabah, beserta. Lianna ba'a isti'anah tadkhulu 'ala al-alah. Kerana apa? Kerana apa boleh jadi kurangnya beradab kalau kita jadikan ba tu ba isti'anah. Aku minta tolong dengan nama, bukan dengan zat tapi dengan nama. Kerana apa? Tadkhulu 'ala al-alah. Kerana kita jadikan ba tu, ba isti'anah tu menunjukkan biasanya pada alat ataupun wasilah. Alat lah. Dia jadikan alat. Sebab seumpama alat, seolah dia jadi alat untuk minta tolong. Fayalzamu 'alaiha ja'lul ismillahi maqsudan li ghairihi la li zatihi. Seolah kita jadikan kat situ, seolah menjadikan nama Allah itu sebagai alat suatu yang lain. Ja'lul ismillahi maqsudan, bukan li ghairihi la li zatihi. Maqsudan li ghairihi la li zatihi, bukan maksud kita, bukan zat Allah. Sepatutnya kalau kita tak nak jadi kurang beradab, kita teruslah maksud kita adalah zat Allah, kita minta terus pada zat Allah. Tapi kat sini kalau kita jadikan ba tu ba isti'anah, maka seolah kita jadikan alat untuk minta tolong, iaitu dengan kita jadikan bismillah tu alat, wasilah, alat. Seolah menjadikan nama Allah itu sebagai alat untuk sesuatu yang lain, bukan kerana zatnya sendiri. Jadi kita maksud dengan maksud bismillah, bukan maksud kita Allah. Jadi kat situ ada unsur namanya qillatul adab ataupun isa'atul adab, buruk adab. Jadi yang aulanya kita jadikan ba tu ba lil musahabah. Yuqalu inna man ja'alaha lil isti'anah nazara ila wajhil ukhra.
Tapi kalau kita kata ada je hasiah-hasiah ataupun pengarang kitab yang buat dia namakan ba tu ba isti'anah. Jadi nazara ila wajhil ukhra. Jadi kita takwilkanlah perkataan tu. Kita takwilkanlah. Wahya anna al-fi'l al-mashru' fihi la yatammu 'ala al-wajhil akmal illa bi ismihi ta'ala. Mentakwilkan dengan makna isti'anah tu, maka dia memandang dari sudut yang lain, ala wajhil nazara ila wajhil ukhra, iaitu wahya annal fi'lal masyru', bahawa suatu amal ibadah ataupun perbuatan yang disyariatkan, la yatammu, fihi la yatammu, tidak sempurna sebaik-baik melainkan dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Lakin qad yuqalu mazinnatul isaati ma zalat mawjudatan. Tetapi kalau kita cakap macam tu pun, walaupun kita dah takwilkan macam tu, maksudnya nak kata tak sempurna dengan bismillah tu. Jadi seolah-olah bismillah tu maksud. Jadi maksud sepatutnya maksud Allah Ta'ala. Qad yuqalu mazinnatul isa'atul adab. Masih lagi ada unsur kurangnya adab. Namun begitu masih boleh dikata qad yuqal mazinnatul isa'ati. Bahawa boleh andaikan kat situ adanya kurang beradab lagi. Jadi eloknya yang aulanya kita katalah ba pada lafaz basmalah tu adalah ba bil musahabah. Wa makna hal isyari. Dan ba pada makna isyari. Ba dengan makna isyari. Makna yang tersirat dia. Ini biasa ulama-ulama sufi lah. Dia ada nama-nama tafsir isyari dia. Tafsir isyari. Makna isyari. Makna yang tersirat. Bikana makana wa biyakunu ma yakun. Denganku terjadilah apa yang telah terjadi. Wa biyakunu ma yakun. Dan denganku, dengan bi tu, dengan ba tu, terjadilah apa yang akan terjadi. Dengan bi tu, dengan ba, telah terjadilah apa yang telah terjadi. Dan dengan bi tu, dengan ba tu, denganku lah akan terjadinya apa yang terjadi. Wahina izin yakun, kalau kita sebut lafaz macam tu, lafaz apa? Bikana makana wa biyakun ma yakun. Hina izin yakunu fil ba'i isyaratun ila jami'il aqaid. Maka kat situ dia kata huruf ba dalam basmalah tu mengandung isyarat, isyaratun ila jami'i, kepada seluruh akidah, jami'il aqaidi, seluruh simpulan akidah kita. Kerana apa? Li'annal murad, kerana yang dikehendaki dengan tu, yang dimaksud dengan kalimah bikana makana wa biyakun ma yakun, ataupun dengan bi tu, dengan ba tu, bi wujida ma wujida, denganku wujud segala yang telah wujud, wa bi yujadu ma yujadu, wala yakunu kadzalika illa man ittasafa bi sifatil kamal wa tanazzaha an sifatin nuqsan. Nak terjadi, nak terciptanya makhluk ataupun apa-apa, nak terciptanya, mestilah dia kata la yakunu kadzalik illa, melainkan dengan manittasafa bi sifatil kamal, dengan zat yang bersifat, dengan yang bersifat kesempurnaan. Nak mencipta pastilah mesti ada zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan dan suci daripada sifat-sifat kekurangan. Barulah boleh kita sebut bikana makana wa biyakun ma yakun. Terciptanya semua pastilah dengan zat, adanya zat yang kita sebut zat yang paling sempurna itu, maha sempurna. Dan zat tu mestilah dia suci daripada kekurangan. Kama zakarahu ba'dul a'immati tafsir, sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama tafsir. Wasmul mushtaq, habis itulah. Ini lafaz ism mushtaq pula. Wasmu, kalimat isim bismillah, bismi, bi dah habis dah cerita ismi tu. Jadi kata wal ismu, dan kalimat ismu mushtaqun 'indal basriyin minas sumu wa huwal ulu. Dan lafaz isim tu kata terbitan dari di sisi ulama Basrah daripada kalimah sumu. Apa maksud sumu? Wa huwal ulu, iaitu ketinggian. Li'annahu ya'lul musammahu, kerana isim tu meninggikan musamma tu, meninggikan tuan si nama tu, tuan punya nama.
Bila kita sebut nama saja, nama orang tu Zaid ke, pasti kita akan tergambar si Zaid. Zat orang tu, Zat punya tuan punya nama. Jadi itu kalimah al-ismu mushtaq daripada sumu di sisi ulama Basrah. Wa indal kufiyin min wasama bisiratil madi. Dan di sisi ulama Kufah. Nah, jadi ulama Nahu ni terpecah pada dua lah. Ada ulama Basrah, ada ulama Kufah. Nah, jadi di sisi ulama Kufah pula, lafaz al-ismu tu daripada asal dia daripada wasamah bisibatil madi ai alima alama. Apa tu wasama tu? Wasama tu bisigat maksudnya alama alima pun boleh. Iaitu tanda bisigatil madi aidan dengan makna madi juga. Li'anna al-ishtiqa' indahum min al-af'al, kerana di sisi ulama Kufah kata terbitan, kata asal mestilah daripada fa'al. Kalau Basrah kata terbitan daripada masdar. Jadi sebab itulah dia kata di sisi ulama Kufah daripada kalimah wasama dengan sigah madi, dengan kataan fa'al madi. Sebab di sisi ulama Kufah mesti kata terbitan, kata asal daripada fa'al. Kat sini fa'al madi lah. Fa yaqulu ba'dul ulama, maka berkatalah sebahagian ulama wa indal kufiyin, dan di sebahagian daripada ulama Kufah juga minal al-wasmi. Ada yang ulama Kufah kata bukan daripada wasama tapi al-wasmi, daripada masdar wasmi, bimakna al-alamah, dengan makna tanda, alamah tanda, fihi tasammuh. Kat sini atas jalan kelonggaran lah, bermudah-mudah lah. Wa ma'nahu ma dalla 'ala musamma, dan maknanya, makna al-ismu tu ma dalla 'ala musamma. Makna isim adalah suatu yang menunjuk perkara yang dinamakan. Wa amma qauluhum, dan ada pun perkataan mereka, kalimatun dallat 'ala al-ma'na fi nafsiha. Ini perkataan ulama nahwu. Ulama nahwu kata apa? Isim tu adalah kalimatun dallat 'ala ma'na fi nafsiha. Ia satu kalimah yang menunjuk di atas, kalimah yang menunjuk pada makna dirinya. Itu definisi ulama nahwu. Kalimatun, isim tu apa? Kalau kita tanya ulama nahwu, isim tu apa? Dia akan kata kalimatun dallat 'ala ma'na fi nafsiha. Fa huwa istilahun nahwiyun. Inilah istilah definisi ulama nahwu. Wa ulima min at-ta'rif al-mazkur anna al-isma ghairu musamma wa huwa tahqiq. Dan diketahui daripada takrif tadi tu, takrif ulama nahwu tu, al-mazkur yang telah disebut, anna al-isma, bahawa isim ghairul musamma, nama bukanlah si tuan nama. Nama bukanlah benda yang dinamakan. Wa huwa tahqiq, inilah pendapat yang tahqiq, pendapat yang tepat. Naam. Jadi ada perbahasan lah. Ada isim ainun musamma ataupun isim ghairu musamma. Naam in urida bihi madlul kana ainun musamma. Akan tetapi dia kata, naam, akan tetapi sekiranya yang dimaksud dengan nama itu adalah madlul, si nama tu, nama tu kita nak menunjukkan pada tuan si nama tu, makna yang ditunjuk oleh lafaz tu, kana ainun musamma, maka ia adalah sama dengan musamma. Jadi kita sebutlah ismu ainun musamma. Ismu ainun musamma. Boleh ke kita nak kata? Jadi kalau ikut definisi ulama nahwu, kita tahu isim tu ghairu musamma. Isim tu tanda. Isim tu nama. Tuan punya nama tu memang musamma. Dua perkara yang berbeza lah. Zaid dengan diri Zaid. Dia beza. Isim, nama dengan musamma berbeza. Kalau ikut definisi ulama nahwu. Tapi kalau dikata boleh juga, naam, ya memang betul. In urida, kalau kita kehendaki al-madlul, kita nak maksudkan tu bukan nak panggil, contoh kita panggil nama kawan kita Zaid. Zaid, bukan Zaid tu yang datang, tapi diri Zaid. Itu nama madlul, musamma dia. Musamma. Jadi bolehlah kita kata al-ismu ainul musamma. Kalau kita kehendaki al-madlul. Itu yang dia musannif kata, pengarang kata, Imam Bajuri kata, na'am in urida. Ya betul juga. In urida. Kalau kita kehendaki bihi madlul. Kalau kita kehendaki isim tu adalah madlul. Jadi kana ainul musamma. Jadi betul lah
ismu ainul musamma. Jadi tengoklah apa yang kita maksudkan. Kalau kita maksudkan madlul, jadi isim tu adalah ainul musamma. Nah, ulang-ulang difahamlah. Ada namanya isim dengan musamma lah. Isim dengan musamma. Zaid dengan diri Zaid. Jadi Zaid tu nama isim. Kalau diri Zaid tu namanya musamma tu lah. Yalah ikut ulama nahu tu kita sebutlah ismi ghairul musamma. Nama tu namalah. Si musamma tu, benda yang dinamakan tu dia panggil musamma lah. Itu namanya wa tahqiq lah. Wa bihadza yujma'u baina qaulaini. Demikian itulah dengan cara ini dapatlah dihimpun antara dua-dua pandangan ulama bainal qaulain. Ismu ainul musamma dengan ismu ghairul musamma. Kalau kita gendaki dengan isim tu adalah madlul, jadi kita sebutlah ismu ainul musamma. Isim tu adalah diri si Zaid tu. Zaid tu adalah diri Zaid. Kita sebut macam tu. Itu kalau kita kehendaki dengan madlul. Ini yang dijawab oleh Imam Baijuri. Ta'riful lafzul jalalah. Wallahu, habis itulah. Wallahu alamun ala zatil wajibul wujud. Lafaz Allah tu adalah nama khas. Nama khas bagi zat wajibul wujud. Alam, nama Allah tu adalah nama. Lafaz Allah tu lah. Lafaz Allah tu adalah nama. Nama bagi siapa? Zat siapa? Zat yang wajibul wujud. Zat yang bersifat dengan wajibul wujud. Wajibul wujud ni zat yang tak ada permulaan. Dia bukan perkara mungkin. Dia wajibul wujud. Kita mungkinul wujud. Kita ni mungkinul wujud. Boleh saja wujud. Boleh juga tak wujud. Tapi Allah ni wajibul wujud. Dia bukan dicipta. Wal mustahiqun li jami'il mahamid. Nama bagi zat yang wajibul wujud, yang layak dengan segala kepujian. Wa qauluna al wajibul wujud ila akhirih ta'yinul musamma. Dan perkataan kami al wajibul wujud tu iaitu ta'yinul, nak menunjukkan, menentukan siapa yang disebutkan. Iaitu wajibul wujud itu sifat bagi musamma tu. Bagi zat Allah tu. Wajibul wujud. La annahu min jumlatil musamma ala ma huwa tahqiq. Bukanlah ia termasuk sebahagian daripada musamma. Bukanlah dia itu sebahagian daripada yang dinamakan menurut pendapat yang sahih. Benda yang dinamakan tu. Menurut pendapat yang sahih. Wa illa lakana kulliyan. Kalaulah kita kata wajibul wujud itu adalah musamma, masuk daripada musamma, maka kat situ jadilah dia kulli. Jika termasuk sebahagian daripada musamma, wajibul wujud itu sebahagian daripada musamma, nescaya ia menjadi suatu yang bersifat kulli, umum. Kat sini nak bagi tahu, dia hanya nak bagi tahu wajibul wujud itu sifat bagi musamma, sifat bagi Allah lah, sifat baginya. Bukan ia tersusun daripada wajib, bukan tersusun daripada wujud, dari kidam, baqa' dan lain-lain. Tuhan bukanlah kuli, tersusun daripada juzuk-juzuk, bukan. Wa huwal alamun syakhsi. Dan lafaz Allah tu alamun syakhsi dia panggil. Dia ada namanya alam. Alam ni maksudnya nama lah. Nama syakhsi. Ada nama ghalabah, alamun ghalabah. Ada alamul kulli. Ada macam tu. Kalau kita belajar nahu nanti kita jumpalah. Ada alamul ahdi. Wa huwa alamun syakhsi. Lafaz Allah ni dia kata alamun syakhsi. Nama yang khas, nama yang khusus. Yakni menunjukkan bimakna annal madlula muayyanun fil kharij. Dia menunjukkan, ia menunjukkan kepada satu makna yang tertentu, yang di luar, iaitu ada wujud hakiki tu, ada musamma tu, ada zat yang wujud hakiki tu ada. Itu alamun syakhsi, nama individu. La bimakna annahu qamat bihi musakhasat. Tapi bukanlah kita nak cakap Allah tu, zat tu, individu tu, yang tertentu dengan beberapa ciri seperti kal bayadi wal tuli wa hakaza li istihalati zalika, seperti adanya putih, adanya panjang, tinggi, seperti demikian itu, li istihalah zalika, kerana demikian itu mustahil bagi Allah. Wala yajuzu an yuqal zalika illa fi maqami ta'lim. Tapi kat sini kita sebut alamun syakhsi. Allah tu alamun syakhsi, nama bagi individu terkhusus. Kat sini dia kata boleh, tak boleh nak sebut nama yang
tergambar nanti orang terfikir Allah tu zat, zat macam manusia lah, iaitu ada ada berwarna, ada panjang lebar, tak boleh. Melainkan pada maqam taklim. Contoh ada orang kata Allah tu bukan Allah. Itu perkataan tu betul je kalau kita nak sebut Allah tu bukan Allah. Allah maksudnya dia nak sebut nama tu bukan Allah tu bukan Tuhan, dia kata macam tu. Ah, Itu dia nak sebut dalam, kalau pelajar ilmu dalam maqam taklim, semua orang yang dah faham tak ada masalah. Allah tu bukan Tuhan. Maksudnya Allah, lafaz tu bukan Tuhan. Tuhan tu diri Allah tu. Diri Allah. Sebab Allah ni, apa Allah? Tadi dia beritahu Allah tu adalah alamun, adalah nama. Apa tadi kata? Alamun ala zatil wajibul wujud. Nama bagi zat yang bersifat wajibul wujud. Jadi dia bukan Tuhan. Tuhan tu musamma tu lah. Tuhan tu Allah lah. Jadi tapi dia kata Allah tu bukan Allah. Maksudnya nama Allah tu bukan Tuhan. Maksudnya nama Allah tu bukan Tuhan. Allah Tuhan tu yang dinamakan tu. Jadi macam kalau dia cakap macam tu tak boleh lah. Melainkan pada maqam ta'lim. Illa fi maqam ta'lim. Lima fihi min ihami ma la yalik. Kerana memberi waham, kita nak sebut Allah tu alamun syakhsi. Pada maqam ta'lim boleh. Tapi selain tu tak boleh lah. Kerana nanti orang terfikir individu ada seperti manusia. Ada pada khawarij, pada realiti ni. Padahal Allah tu ghaib. Lima fihi min ihami ma la yalik. Kerana boleh membawa kekeliruan yang tidak layak bagi Allah. Wa bidzalika ta'lam annahu laisa alaman bil ghalabah. Disebabkan kita sebut Allah tu, lafaz Allah tu alamun syakhsi, maka kita tahulah wa bidzalika ta'lamu annahu laisa, bahawa lafaz Allah itu bukanlah alamun ghalabah, bukan nama ghalabah. Mana ni? Bukanlah nama ghalabah. Nama ghalabah maksudnya nama, apa nama ghalabah? Nama yang menjadi masyhur kerana kerap digunakan. Itu tak mudah adalah nama yang masyhur kerana kerap digunakan. Seperti kita sebut Madinah. Jadi kita sebut Madinah, Madinah tu bandar asalnya. Apa yang kita tergambar first? Kita tergambar Madinah tu Rasul tu. Mekah Madinah tu. Itu yang kita tergambar. Padahal dalam bahasa Arab Madinah ni, semua bandar-bandar disebut Madinah. Negeri-negeri disebut Madinah. Tapi bila kita masyhur, kita gunakan Madinah tu, Madinah tu Rasul, dia melekatlah kat situ. Itu namanya Madinah kat situ. Alamun ghalabah. Jadi lafaz Allah itu bukan alamun ghalabah, tapi dia semua alamul syakhsi. Khilafun liman za'ama zalika. Aku berkata seperti ini berbeza dengan orang yang mendakwa demikian itu. Jadi adalah ulama yang membolehkan kita kata Allah tu, lafaz Allah tu namanya alamun ghalabah. Ini kita tengok buku-buku lugah lah. Wa huwal ismullahil azam indal jumhur. Habis tu. Jadi dan lafaz Allah ni dia kata, Imam Baijuri kata lafaz Allah adalah ismullahil azam, nama Allah yang paling agung, indal jumhur, di sisi kebanyakan ulama. Ismullahil azam indal jumhur. Waqtarun Nawawi, dan telah memilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi berpendapat annahu al-hayyu al-qayyum. Ismullah al-azam adalah hayyul qayyum. Wa innama, jadi Ismullah al-azam ni pentinglah. Bila kita berdoa dengan Ismullah al-azam, doa kita akan ijabah, akan dimakbulkan, akan diterima. Jadi masyhurlah kisah-kisah wali-wali sebelum zaman ini. Jadi bila dia berdoa dengan Ismullah al-azam, doa dia takkan tertolak. Allah akan terima terus. Sama je. Para Nabi pun dia tahu benda Ismullah al-azam ni lah. Jadi bila berdoa, doa kita takkan tertolak lah. Jadi di sisi Imam Nawawi dia kata Al-Hayyul Qayyum. Tapi di sisi jumhur, Ismullah al-azam, nama Allah yang paling agung tu adalah lafaz Allah. Wa innama takhallafatil ijabatu indal du'a bihi min ba'din nasi litakhallufi syurutil ijabah.
Akan tetapi dia kata, tapi kenapa doa kita tak termakbul? Walaupun kita dah sebut Ismullah Al-Azam dalam doa kita. Kerana apa? Inda doa bihi min ba'din nas litakhallufi syurutil ijabah. Kerana kerana tidak sempurna syarat-syarat, kerana kurangnya syarat-syarat untuk mustajab doa tu. Allati a'zamuha aklul halal. Yang paling utamanya iaitu makanan halal. Jadi banyak makanan kita yang makanan daripada mentah mana-mana kita makan saja kan. Jadi makanan ulama kata yang paling halal tu adalah kat dunia sekarang ni, yang kita yakin halal adalah air hujan yang turun direct terus ke mulut kita. Itu dah paling halal. Dia bukan kena tadah ke. Jadi itulah makanan paling halal kat dunia ni lah. Jadi kenapa walaupun kita dah doa dengan Ismullah Al-Azam, nama Allah yang paling agung, doa kita tak ijabah juga. Kat sini ulama kata, Imam Baijuri kata, allati a'zamuha aklul halal litakhallufi syurutil ijabah, kerana banyaknya kurangnya kita punya syarat-syarat tak terpenuhi, tidak sempurna syarat-syarat mustajab doa kita tu, antaranya memakan makanan halal. Seperti itulah wallahu a'lam.